Nampak tak ini logo RDS? Bila ada RDS bermaksud radio Android kita support RDS. RDS bermaksud Radio Data System, yang membolehkan radio kita dapat nama channel. Setiap dengan logo, ni mungkin ikut model, logo mungkin ikut model, tapi nama channel boleh dapat secara automatik, tak perlukan internet. Ini dia detect melalui RDS. Jadi yang beli Android mahal-mahal yang dah ada RDS tu, jangan lupa onkan fungsi RDS pada factory setting jikalau setting asal je tak on. Jadi manfaatkanlah benda yang dah ada. Kita dah beli mahal-mahal, takkan tak pakai kan? Okey, kita tengok pada factory setting. Masuk pada factory setting. Lepas tu kita onkanlah RDS kalau dia belum on lagi. Okay, config info. Okay, dia ada di sini. Nampak tu, RDS. RDS radio ni asalnya off, jadi kita on. Jadi bila kita dah on, dia ada dah semua ni. Nampak tu. Okey. Okey, itu saja. Pandai-pandailah selongkar setting dalam factory tu. Bila kita pakai Android mahal-mahal ni, banyak kelebihan-kelebihan yang ada dalam factory setting tu kena on. Sebab kadang-kadang tak semua dia on automatic. Okey.